saya nak tunjuk macam mana cara saya buat pendapatan 1,000 sehari daripada hasil bisnes top up ni. So siapa yang nak tahu boleh lihat video ini sampai habis. Saya gunakan pendapatan daripada bisnes top up ni, saya buat bisnes lain iaitu jual produk ke luar negara. Menggunakan keuntungan daripada jualan top up dan bil, saya beli stok dan jual ke luar negara. Jom kita lihat. Ada order, so saya akan proses setiap pagi untuk post ke luar negara. Ini adalah salah satu contoh order yang saya terima untuk pagi ni. Ini adalah jumlah jualan untuk satu order banyak $272 dan satu lagi $117 untuk order kedua. Okey, satu Belgium, satu lagi USA. Dua order untuk hari ni. So lepas tu kita letak sahaja dekat luar, nanti jidat akan pick up. Untuk pasal ni dia akan pick up. So letak saja. So nanti dia akan pick up. So nanti dia akan pick up pasal tu. So itu ada kelebihan yang saya dah gunakan daripada hasil keuntungan jualan top up. Saya buat bisnes jual produk ke luar negara dan untung lebih daripada 1,000 sehari. So saya dapat untung daripada jual top up dan juga untung daripada jual produk ke luar negara. Macam mana saya boleh jana pendapatan 1,000 sehari hasil daripada jual top up ni adalah daripada keuntungan yang saya jual top up ni, saya buat modal beli produk dan saya jual ke luar negara, US, Belgium, UK dengan modal dan keuntungan daripada hasil jual top up. Dan saya berjaya, saya buat order pertama saya dapat keuntungan sebanyak RM700 dan order kedua saya dapat lebih kurang 300 lebih. So saya dapat hasil daripada jual produk ke luar negara hari ni adalah sebanyak RM1,000. So itu kelebihan bila saya buat bisnes top up ni. So anda boleh sahaja buat bisnes lain dan saya dapat keuntungan dalam RM5,000 hingga RM6,000 sebulan dan saya guna modal tersebut untuk saya buat bisnes lain. So siapa yang nak dapatkan sistem ni boleh klik link kat bio saya dan boleh contact saya ataupun boleh PM. Nanti boleh tanya apa sahaja, kalau ada yang tak faham saya akan bantu sehingga berjaya boleh jana pendapatan dengan sistem top up dan bil ni.